wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tak boleh pilih untuk bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Ni ayat Quran ni. Kalau boleh renung elok-elok ni, kalau kita boleh renung cerita kat anak kita elok-elok ayat ni. Wahai Muhammad, turun ayat Quran. Hang tak boleh pilih nak bagi hidayah kat siapa yang hang sayang. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah, Dia memberi hidayah kepada orang yang Dia nak. Jalla jalaluh, yang Allah nak. Kita Islam sebab Allah nak, anak-anak kita Islam sebab Allah nak. Alhamdulillah. Tu nikmat nombor satu, hak paling besar sekali untuk anak-anak kita reti tentang betapa besarnya nikmat hidayah ini. Bila dia besar, kena jaga. Jaga ni yang paling saya semua kita takut ialah sampai mati, adakah Allah nak kekalkan nikmat ni sampai kita mati?